Halo, selamat pagi Dato' Johari. Saya Autas Singh. Nombor handphone saya 01787222230. Kita kalau mau UMNO untuk bangkit barisan untuk bangkit you tolong nasihat itu Wat Zahid letak jawatan lah. You punya presiden tu tak boleh pakai punya. Tak boleh pakai ni orang. And then ada beberapa Melayu celup yang memegang jawatan-jawatan penting sebagai setiausaha dalam BN dan juga UMNO. Panggil dia orang letak jawatan. Ada yang sudah kalah pun masih mau pegang jawatan. So macam mana UMNO mau bangkit? Sekarang UMNO dibenci sorry lah, bukan UMNO, UMDAP dibenci oleh orang-orang Melayu di luar sana tau. Ini you orang bawa itu KJ itu bukan membantu, itu pada saya tara laku punya orang. Dia orang dulu pasal dia lah semua benda ni berlaku. Semua pasal dia dengan satu lagi S2O keluar keris untuk takutkan China konon nak bagi amaran kepada pendatang lah. So dia punya kesan dia sampai sekarang lah sama dengan satu bodoh yang Menteri Besar Selangor tu. Bagi penyapu pada pejabat awam. Inilah kebodohan pemimpin-pemimpin UMNO. Sehingga BN kalah teruk 2008, MIC kalah teruk, MCA kalah teruk. Lepas tu salahkan MIC, MCA sudah hilang keyakinan kaum masing-masing. Pasal Pakatan pandai main sentimen dia kata MIC, MCA jadi baruah kepada UMNO. Sekarang DAP jadi baruah kepada PKR. So macam itulah lebih kurang. That's why DAP mu sekarang sudah tak laku. So anyway, balik kepada tajuk asal, UMNO 80 tahun. Kalau UMNO mau hidup, you want to survive balik you kena buang you punya presiden. Ini tak boleh pakai punya presiden ni. Dia bukan mau BN menang, dia memang mau BN hancur. Satu contoh ialah saya lah. Dia boleh tukar saya punya nama sebagai calon Parlimen Puchong hari ke-6. Macam dia buat ini BN bapak dia punya, UMNO ni bapak dia punya. So dia pergi letak itu calon khemah kawan baik dia tu. Kalau teruk calon yang boleh menang, dia kasih tukar. Bila nama saya diumum, Gobind Singh lari ke Damansara. Kalau Gobind Singh ada telur hari tu, dia patut lawan dengan saya. Kenapa dia lari? Cuba fikirlah, orang semua pandai-pandai kan. So pada saya UMDAP ni diwujudkan kerjasama dengan ini yang diorang pakai banyak reason lah diorang cakap ni. Ini hanya untuk jaga lu punya majlis tertinggi dan ketua-ketua bahagian saja. Mana lu orang ada peduli rakyat dekat bawah sana? KJ hari tu tunjuk ada 8,000 sama itu Akmal. 8,000 orang sudah join. 8,000 daripada berapa juta orang Melayu kah? Tak ada malu kah lu orang? Itu menunjukkan apa? Malulah orang tak mau join. Bukan orang tak mau join UMNO. Orang benci dengan ini Wat Zahid. You faham tak? Kalau nak bangkit, bukan buat program macam ni. Buatlah program macam mana mau buang itu Setiausaha Agung BN, Setiausaha Agung UMNO, buang itu presiden UMNO yang tak boleh pakai, dan ada lagi kaki-kaki bodek dalam majlis tertinggi, semua kasih buang. Automatik orang Melayu akan masuk. You buat program main carom lah, main pitball lah. You think itu orang muda-muda semua mau masuk kah? Itu pesta lagi ramai orang lah hari tu daripada luaran punya program. You tahu tak? I tengok ramai anak-anak muda semua pergi enjoy dekat sana. Itu pun orang mau pergi komen ini terikut-ikut dengan itu Taliban punya geng-geng Taliban. Itu orang yang suka lah dekat sana, orang mau main itu pesta. Itu dia orang punya hal lah. Itu orang kalau rasa benda tu tak sesuai, jangan pergilah. Bukan dia orang joget bogel dekat sana. Itu ialah satu pesta. Itu pun orang mau kutuk. UMNO pun sekarang sudah jadi macam baruah kepada itu Taliban tu semua. Tak payahlah fikir cara modern macam mana mau tarik balik pengundi. Pada saya senang saja. Saya hardcore BN dulu sampai sekarang, saya pun tak lompat-lompat sini sana. Suruh Zahid Hamidi letak jawatan, BN dan UMNO akan pulih dengan tersendirinya. Bukan 8,000, 800,000 akan join UMNO. Sekian, terima kasih.